Hari ini bermula peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2025 membabitkan seramai 413,372 calon. Peperiksaan akan berlangsung sehingga 23 Disember ini di 3,350 buah pusat peperiksaan di seluruh negara. Seramai 127,526 petugas dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk tujuan kelancaran proses peperiksaan. KPM turut bersiap siaga menghadapi bencana atau wabak penyakit dan menasihatkan calon memaklumkan segera kepada sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri JPN jika terkesan. Kenyataan KPM memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan berlangsung pada 3 hingga 6 November, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 10 hingga 13 November. Ujian amali sains pula akan berlangsung pada 17 hingga 19 November. Ujian menengah Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diadakan pada 20 November. Peperiksaan bertulis pula akan berlangsung dari 25 November hingga 23 Disember. Semua calon diingatkan merujuk jadual peperiksaan bagi mengetahui maklumat lengkap tarikh, waktu, kod dan nama kertas peperiksaan.